Okay, tapi sibling, hi guys. So petang ni kita ada dekat tepi Sungai Melaka ni. So sajalah kita nak jalan-jalan, nak tengok pemandangan sekitar Sungai Melaka. So jom kita payung view dekat tepi Sungai Melaka. Let's go. Okay guys, so kalau korang ada datang ke sungai, kalau korang datang ke Melaka, so dekat tepi Sungai Melaka ni, korang boleh jalan-jalan lepak santai tepi Sungai Melaka lah. So ni view view yang korang akan dapat di tepi Sungai Melaka ni lah. So dekat kawasan dekat kawasan Kampung Ulu ni. Okay, so jom kita jalan sikit. So di sekitar kawasan ni, dia ada juga JT lah. Okay, di JT nama dia JT Hang Tuah ni lah. So kita nak try cross jambatan ni lah, jambatan Old Bus Station. So kita nak cuba pergi belah sana. Kita nak tengok kawasan dekat belah sana. Okay, so kalau korang nak ambil gambar dekat kawasan ni pun okay juga, not bad lah, cantik lah. So view hari ni pun dengan air dia okay lah kan. So jom. Okay, kita tengok dekat sebelah sana. So kalau korang tengok dekat sini, ni ada tarikan terbaru tau. Kalau korang tengok kat sini, ni ada tarikan terbaru. So nama dia adalah Melaka River Park. Okay, kalau korang nampak ni kat depan korang ni adalah Melaka River Park. So dia baru buat balik dan dia tarikan terbaru lah. Nanti kita akan payung kalau nampak view. Okay, jom kita lalu merentasi Sungai Melaka ni lah. So jom, let's go. So kalau korang ada dekat kawasan ni, so basically korang boleh nampak lah view dekat kawasan Melaka ni lah. Okay, so ni view yang kita akan nampak lah daripada Melaka River Park tadi. Okay, so ni kawasan Melaka River Park. So daripada sini korang boleh nampak view Sungai Melaka lah. Okay, so ni Melaka River Park. So kita cuba jalan. Okay, so petang ni kita sajalah lepak santai dekat tepi Sungai Melaka ni. Okay, so dia memang sesuai sebenarnya lah kalau korang lepak santai dekat sini dengan view dia yang cantik. Okay, so ni yang tadi yang kita tunjuk dekat korang tu, Melaka River Park. Okay, memang agak cantik lah dekat kawasan ni. Dan juga kat sebelah kita ni kita boleh nampak panggung bangsawan lah. So kat sini pun kita boleh nampak Melaka. Okay, Melaka River Cross ni Melaka Water Taxi. So air pun kita boleh katakan tak keruh, air pun cantik petang ni. Okay, kalau nampak air cantik je petang ni, sambil kita boleh layan view petang dekat kawasan ni lah. Dan juga kita boleh jalan lah, jalan sampai ke sana lah. Korang boleh nampak view sampai ke sana. So kalau korang tengok dekat sini juga, okay, dekat kawasan sini. Okay, so ni view petang ni kita ada dekat sekitar kawasan tepi Sungai Melaka lah. Okay, so sebenarnya ni antara salah satu lagi lah tarikan yang korang boleh dapat kalau korang datang dekat sekitar Sungai Melaka lah. Kat sini pun dia beritahu, okay, photo spot. Okay, photo spot. So kita boleh bergambar dekat sekitar kawasan ni lah. Dan juga kalau nak rehat, dia boleh ada tempat rehat lah, okay, dekat sini. Jom kita jalan-jalan lah tepi Sungai Melaka ni. Okey, kalau nampak kat depan kita ni, dia ada satu jambatan ni. Nama dia Jambatan Hang Tuah. Tu Jambatan Hang Tuah. So kalau tengok kan, air dia jernih mai. Kan kalau kau tengok tu air jernih tu. Selalunya air dia keruh. Tapi hari ni petang ni air dia cantik. Kalau kau nampak air dia cantik petang ni.
sikit, jom kita. So dia ada juga tandas lah, tandas awam kat sini. Okey, ni Jambatan Hang Tuah. Okey, jom kita jalan sikit. Okey, melalui bawah Jambatan Hang Tuah ni lah. So kalau kita nak ambil gambar dekat kawasan ni pun cantik jugalah. Sesuai lah. So ni kita melalui bawah Jambatan Hang Tuah. So selalunya bawah ni dia ada gorgon tau. Dia ada gorgon. Tapi petang ni tak ada kot, air pasang. Mungkin dia dah keluar berenang kot. Okay, so ni view petang kita lah. So dekat tepi-tepi ni dia banyak kafe lah. Okay, dia dekat tepi-tepi ni dia banyak kafe lah. Dan juga sebelah ni dia ada hotel lah. So ni kalau kita nak riadah kan, nak riadah jalan-jalan petang, so memang sesuai lah dekat sini, dekat kawasan berdekatan dengan Kampung Ulu ni. Dan nak OOTD kan, memang cantik lah kalau nak OOTD dekat sekitar kawasan ni. Okay, so kita pun memang suggest lah kalau korang nak jalan-jalan, nak riadah, korang boleh datang dekat kawasan ni, dekat tepi. Sebab dia ada laluan pejalan kaki oh. Dan juga sini pun memang sesuai lah kalau nak jogging ke apa ke, memang boleh buat aktiviti dekat sini lah, dekat kawasan tepi Sungai Melaka ni. Memang kita suggest lah. Dan air pun kalau kita tengok petang ni memang cantik lah. Dan sebelah ni pun dia ada hotel lah. Sebelah ni pun dia ada hotel. Ada buffet lah, buffet Ramadan. Okay, so setakat tu saja. Okay, kita payung. Okay, kita belanja view dekat tepi Sungai Melaka. So kalau rakan-rakan yang nak datang ke Melaka, so korang boleh lepak jalan-jalan tepi Sungai Melaka lah. Ni antara salah satu tarikan lagi lah kalau korang datang ke negeri Melaka. So negeri yang bersejarah dan mempunyai banyak tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. So terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe WC Bin Channel untuk video-video yang menarik. So jumpa kita di live yang akan datang. Mana lagi? Melaka le.